Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat di surat 505. Lihat surat 505 dan sebelum itu Allahumma sayyiban nafi'a, hujan lebat turun mencurah-curah. Boleh kita lihat surat 505 sambungan tajuk sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap ahli bid'ah. Lihat poin nombor 3. Poin nombor 3 ini ini adalah contoh-contoh contoh-contoh sikap terhadap ahli bid'ah. Seorang lelaki datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah, Lalu dia bertanya, dari mana aku berihram? Dari mana aku nak berihram, yakni untuk haji atau umrah? Beliau menjawab, dari miqat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, dan beliau berihram darinya. Lelaki itu berkata, bagaimana jika aku berihram lebih jauh dari itu? Ini lebih awal daripada itu. Imam Malik menjawab, aku tidak, saya nak kata, aku tidak melihat itu. Aku tidak melihat itu boleh. Macam mana ubah sikit ayat tu? Tak boleh lah. Aku tidak melihat hal itu dibolehkan. Macam itulah. Aku melihat perkara itu tidak dibolehkan. Lelaki itu berkata, apa yang anda tidak sukai darinya, yakni apa yang tak kena dengan yang kalau saya buat macam tu? Imam Malik menjawab, aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Apa artinya tu? Lihat, aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Lelaki itu berkata, fitnah apa dalam menambah kebaikan? Yakni ini logik lelaki itulah. Lagi awal kita berihram, maka lagi banyaklah kebaikan dia pada sangkaan dia. Imam Malik menjawab, ada apa denganmu? Sesungguhnya Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah berwaspada akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Akan ditimpa cobaan. Cobaan itu fitnah. Tuan-tuan tak dalam kurungan kataan cobaan tu maksudnya fitnah. Sebelum tu minta maaf tuan-tuan, ni lutut ni dia tak apa-apa nak center lagi. So nak duduk sila tak apa-apa nak ni. Minta maaf Baik. Akan ditimpa cobaan yakni fitnah. Fitnah maknanya cobaan, pada asal maknanya dalam bahasa Arab. Atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Fitnah apa yang lebih besar daripada tanggapanmu bahawa engkau meraih suatu kelebihan yang tidak diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, lihat kenyataan Imam Malik di sini. Ada seorang lelaki datang tanya kat dia, bertanya mengenai kalau boleh atau tidak dia nak berihram
lebih awal daripada miqat itu. Ya, kalau kita lihat ada beberapa miqat, ya, tetapi kecuali miqat Madinah. Kalau miqat Madinah dia memang jauh lah daripada Mekah, mungkin 400 km ya sebelum Mekah. Tapi miqat yang lain dia lebih dekat. Maknanya mungkin kurang lebih 100 km, mungkin lebih dekat lagi. Jadi lelaki ini ditanya kalau dia nak ihram sebelum sampai miqat. Jadi nak ihram sebelum sampai miqat, ya. Dan apa yang dimaksudkan dengan ihram bukan dengan sekadar pakai kain ihram. Ya, kadang-kadang kalau jemaah kita, jemaah dari Malaysia misalnya, boleh saja pakai ihram siap-siap kalau sampai di lapangan terbang, tak ada masalah. Tapi ihram itu ialah niat. Jadi itu soalan lelaki itu di sini, ya. Dari mana aku berihram, yakni daripada mana aku nak berniat ihram itu. Jadi Imam Malik kata daripada miqat yang Rasulullah telah tetapkan. Tinggal lagi lelaki ni seperti dia apa tuan-tuan? Ya. Seperti dia tak puas hati atau dia rasa miqat yang sedia ada tu apa? Apa perkataan dia? Miqat itu belum cukup bagus lagi, ya. Kedudukan miqat itu belum cukup. Barangkali dia tak menyatakannya dengan perkataan dia, tetapi dia menyatakannya dengan tindakan-tindakan dia. Jadi dia melihat miqat yang sedia ada tu kurang memuaskan. Jadi dia kata apa? Bagaimana jika aku berihram lebih jauh daripada itu? Maknanya dia lebih awal lagi sebelum sampai miqat dia nak niat ihram itu. Jadi kita lihat Imam Malik mengatakan aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Apa artinya tuan-tuan? Yakni engkau akan terkena syubhat, engkau akan dipengaruhi syubhat, engkau akan diuji dengan pemikiran yang menyalahi syariat, ya. Seperti apa pemikiran yang menyalahi syariat? Yakni tanggapan bahawa ada sesuatu yang lebih bagus daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita lihat sampai ke hari ini, ya, ramai sahaja yang mungkin dia tak kata dengan perkataan dia, tetapi dia melakukannya dengan perbuatan dia. Apabila dia melakukan benda-benda tokok tambah, ya, dalam agama atas sangkaan bahawa ini kan baik, tanpa mereka sedar bahawa perbuatan mereka itu menggambarkan seolah-olah ada benda yang baik yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu fitnah, itu adalah satu cobaan. Kalau kita dah mengandaikan bahawa sunnah Nabi itu tak cukup bagi kita, ini musibah, ini masalah, ya. Kalau kita anggap bahawa ada benda yang baik selain daripada yang diajar oleh Nabi, ya, perkara-perkara yang seperti ini semua, ya, ini semua fitnah. Ini semua adalah satu cobaan yang mana kalau kita terjebak dalamnya, ya, maka di situ kita menyimpang daripada jalan yang benar, ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan ini hanya contoh. Ini hanya contoh yang sedikit daripada contoh-contoh yang begitu banyak. Yang ini contoh-contoh daripada ulama salaf dahulu dalam mereka, ya, memerangi bid'ah. Dengan kata lain, kita tidak akan jumpa, ya, dengan contoh di mana ulama besar salaf dahulu meraihkan perkara-perkara bid'ah, atau mereka sendiri mempelopori perkara-perkara bid'ah, apatah lagi, ya, turut sama dalam hal-hal yang jelas, ya, menyalahi sunnah, seperti mana banyak benda-benda yang ada pada hari ini. Kalau tuan-tuan lihat, banyak saja benda-benda yang tokok tambah yang diamalkan oleh masyarakat. Sejak bila atau dari mana datangnya? Tuan-tuan akan mendapati bahawa dia lebih banyak datang daripada amalan masyarakat tempatan. Sedangkan sejarah Islam kita sudah 1400 tahun dahulu. Sudah 1400.
1400 tahun. Tiba-tiba ada lagi amalan-amalan yang nak ditokok tambah. Bagaimana mungkin hal seperti itu berlaku? Ini tidak lain dan tidak bukan melainkan kerana kurang faham dan kurang kesedaran mengenai kedudukan dan keutamaan as-sunnah itu, sehingga sebahagian menganggap bahawa tidak salah untuk nak menokok tambah dalam hal agama asalkan perkara itu dilihat sebagai baik dan sebagainya. Baik, kemudian kita lihat perkara B, manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam membantah ahli bid'ah, dan metodologi metodologi ahli sunnah wal jamaah dalam membantah ahli bid'ah. Kalau sebelum ni kita dah bahaskan mengenai sikap ahli sunnah, di sini pula adalah manhaj atau cara, metodologi. Manhaj mereka berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu manhaj yang meyakinkan, manhaj yang meyakinkan dan tidak membuat tidak berkutik. Apa tu? Manhaj yang didasari prinsip yang jelas. Itu saya ingat itu maksud dia. Manhaj yang didasari prinsip yang jelas dan tegas. Mereka menyebutkan syubhat-syubhat ahli bid'ah dan membantahnya. Ini manhaj. Ini cara ulama ahli sunnah menangani perkara-perkara atau menangani ahli bid'ah. Apa cara mereka? Apa manhaj mereka? Menyebutkan syubhat-syubhat. Boleh digariskan, menyebutkan syubhat-syubhat. Ini kita kena, orang kata apa? Beri perhatian, tarik perhatian masyarakat kepada syubhat-syubhat tersebut dan membantahnya. Ini sekadar membangkitkan syubhat-syubhat ahli bid'ah itu tidak cukup. Perlu disanggah, perlu dibantah. Dan semestinya membantahnya dengan apa? Lihat, berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jangan sekali-kali nak dibantah syubhat ahli bid'ah itu dengan hujah akal. Sebab tuan-tuan, kita kena ingat bahawa mereka beramal dengan syubhat-syubhat itu dengan hujah-hujah mereka yang tersendiri, yang semestinya hujah-hujah itu datang daripada akal mereka juga. Jadi apa gunanya? Macam mana pula kita nak bantah syubhat akal mereka dengan dalil akal kita juga? Semestinya keadaan itu tidak memuaskan. Jadi dalil yang paling ampuh ialah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bantah dengan dalil wahyu yang mewajibkan berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan melarang berbuat bid'ah. Mereka telah menulis banyak kitab dalam perkara ini. Para ulama ini disebut sebagai buku-buku bantahan. Tuan-tuan pernah dengar? Buku-buku bantahan. Bahasa Arab disebut rudud. Buku-buku rudud. Kita ada buku-buku ilmu, atau kita kata buku-buku yang membahaskan asas ilmu, ilmu akidah, ilmu fiqh dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama ada jenis buku dinamakan buku bantahan. Membantah sekian-sekian. Bantahan ke atas si fulan. Bantahan terhadap amalan sekian-sekian. Ini memang telah dilakukan oleh para ulama sejak awal lagi. Bermula dengan Imam Ahmad, zaman Imam Ahmad lagi. Zaman Imam Ahmad, beliau hidup pada kurun yang kedua. Jadi sejak awal lagi beliau telah mengarang buku-buku bantahan. Kemudian ulama-ulama yang datang sampailah ke hari ini, tuan-tuan. Para ulama tidak pernah berdiam terhadap syubhat-syubhat
golongan ahli kebatilan, ya, golongan ahli bid'ah. Bahkan mereka membantahnya dengan tulisan. Ini bukan sekadar dalam ceramah misalnya, ya, tetapi bahkan mereka membantahnya secara bertulis dalam buku. Dan tuan-tuan, apa beza antara membantah secara lisan dengan membantah secara bertulis? Ada beza atau tidak, tuan-tuan? Tuan-tuan kena tahu bahawa bantah secara bertulis memang berbeza, ya. Bantahan secara tulis, apatah lagi kalau pada hari ini kata bertulis tak cukup lagi, sebab media sosial pun bertulis juga, ya. Tapi tuan-tuan maklumlah, kalau zaman dulu bertulis maknanya dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku. Bantahan dalam bentuk buku itu jauh lebih ampuh, jauh lebih kuat, ya, berbanding bantahan secara lisan, ya. Ketika mana bantah secara bertulis, dia lebih tersusun, hujah-hujah dapat dikemukakan secara bersistematik, dan benda tu dapat dibaca dengan tenang, ya. Pembaca dapat membacanya dengan tenang dan dia akan dapat faham dengan jelas, berbanding kalau mendengar bantahan terhadap satu syubhat itu secara lisan. Barangkali, ya, bila bercakap ni kadang-kadang kan ada intonasi, ya, ada emosi, ya, dan mungkin ada perkara-perkara yang tak dapat dinyatakan secara jelas secara lisan. Jadi bezalah, ya, kalau dilakukan perkara ini secara bertulis, ya, dia lebih berkesan. Mereka telah menulis banyak kitab dalam perkara ini, dalam buku-buku akidah dan iman. Mereka membantah keyakinan atau, ya, mereka membantah kepercayaan. Saya lebih suka dia kata kepercayaan lah. Mereka membantah kepercayaan golongan Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan pendapat-pendapat bid'ah mereka. Mereka menyusun kitab-kitab khusus dalam permasalahan ini. Imam Ahmad, ini yang kita sebutkan tadi, Imam Ahmad menulis kitabnya Ar-Raddu ala Al-Jahmiyah. Apa artinya Ar-Raddu ala Al-Jahmiyah? Sanggahan, penolakan terhadap pemikiran Jahmiyah, ya. Selain Imam Ahmad juga melakukan hal yang sama seperti Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, atau lebih popular dikenali dengan Imam Ad-Darimi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ya. Murid beliau Imam Ibn Al-Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lain. Ya, tuan-tuan kenal kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Buku-buku beliau bersifat ringkas-ringkas belaka. Buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab semua ringkas-ringkas, tetapi ternyata bantahan beliau telah sangat menusuk, telah sangat menusuk, ya, golongan ahli bid'ah yang melakukan bermacam-macam, ya, penyelewengan. Juga kelompok, ya, membantah aliran tersebut juga kelompok pemuja kubur dan orang-orang sufi. Kitab-kitab khusus mengenai bantahan terhadap ahli bid'ah sangat banyak. Di antaranya sebagai contoh kitab-kitab ulama dahulu, kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi. Kitab Al-I'tisam, saya ingat buku ni memang popular. Saya tak tahu tuan-tuan, ya, sudah baca buku terjemahan dia. Tapi I'tisam ini memang antara buku asas lah dalam bab berpegang teguh dengan as-sunnah dan melawan membantah al-bid'ah. Buku I'tisam ini adalah buku rujukan utama lah, tuan-tuan, ya, dalam bab berpegang dengan as-sunnah dan menolak bid'ah, ya, karya Imam Asy-Syatibi. Kitab Al-Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, ya, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kitab ini meluangkan bahagian besar halamannya untuk membantah ahli bid'ah.
kitab Inkar al-Hawadith wa al-Bid'ah karya Ibnu Waddah, kitab al-Hawadith wal Bid'ah karya At-Turtusi, kitab Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'ah wa al-Hawadith karya Abu Syama. Ini semua buku-buku bantahan lah, ya. Di antara kitab-kitab zaman ini adalah kitab Al-Ibda' fi Madar Al-Ibtida', ya, keburukan melakukan tokok tambah dalam agama karya Ali Mahfuz, kitab As-Sunan wa Al-Mubtada'at Al-Muta'alliqah bi Al-Adhkar wa As-Salawat, ya, kitab tokok tambah yang berlaku dalam bab zikir dan selawat karya Syekh Muhammad Asy-Syuqari Al-Hawamidi. Risalah At-Tahdhir min Al-Bid'ah, tegahan terhadap perkara bid'ah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini mantan mufti Arab Saudi. Ulama kaum muslimin terus dan senantiasa mengingkari perkara bid'ah, menyanggah ahli bid'ah melalui apa tu tuan-tuan? Apa? Surat khabar, ya. Melalui surat khabar, majalah-majalah, siaran-siaran, khutbah Jumaat, ya, seminar-seminar dan ceramah-ceramah. Hal ini meninggalkan impak besar dalam memahamkan kaum muslimin dan membantras bidah dan ahlinya. Jadi nak kata tuan-tuan, nak kata bahawa para ulama sama sekali tidak berdiam diri, ya. Para ulama zaman berzaman, mereka sama sekali tidak berdiam diri. Cumanya apa dia tuan-tuan? Apa dia beza dia? Kadang-kadang sebahagian mungkin keliru dan mempersoalkan kenapa para ulama tak bersuara sekian-sekian dan sebagainya. Apa yang dapat dikatakan di sini tuan-tuan ialah bahawa para ulama mereka tahu bila nak bersuara, dan bila nak berdiam diri. Sedangkan ini adalah satu ini perlu kepada ilmu juga, ilmu dan disiplin. Maka mereka akan bersuara apabila keadaan menuntut supaya mereka bersuara, dan mereka akan berdiam apabila keadaan menuntut supaya mereka berbuat demikian. Tetapi apakan daya, tuan-tuan, jangan terkejut kalau tuan-tuan akan mendapati bahawa golongan ahli bid'ah, apabila para ulama bersuara, mereka akan kata permasalahan yang disuarakan oleh para ulama adalah perkara remeh. Tetapi apabila para ulama tidak bersuara, mereka akan melemparkan berbagai tohmahan dan tuduhan, mengatakan bahawa, ya, ini adalah ulama pemerintah, ini adalah ulama haid dan nifas, ini adalah ulama, ya, bab taharah. Ini, ya, pelbagai gelaran-gelaran yang buruk yang dilemparkan. Akhirnya boleh kita simpulkan bahawa golongan ahli bidah mereka tidak akan senang, ya, dengan para ulama, ya, terutamanya apabila, ya, para ulama itu bangkit membantah mereka, ya, kerana, ya, jelas itu akan membongkar, ya, kedok-kedok kesesatan mereka. Jadi akhirnya mereka seperti nak menginginkan supaya para ulama bersuara mengikut kehendak nafsu mereka. Sedangkan rata-rata kalau tuan-tuan perhatikan, tuan-tuan, ya, dalam bab ni, golongan ahli bidah ni ada macam-macam, ya. Tapi sebagai contohnya, antara golongan ahli bidah ialah golongan yang membawa pemikiran Khawarij. Khawarij ini adalah kumpulan yang lebih kepada nak mengejar tampuk kuasa dan jawatan. Assalamualaikum.
translate Mazda DVD kena keluar. Baik, jadi mereka menginginkan supaya para ulama bersuara menyokong pemikiran dan gerakan mereka tersebut. Gerakan mereka yang menjurus kepada apa? Nak menjatuhkan pemerintah lah, sebab mereka nak berebut jawatan dan pengaruh, ya. Tapi apakah adakah para ulama akan bersekongkol dengan golongan-golongan seperti ini? Kita kata jauh sekali lah, ya. Ketika mana prinsip ahli sunnah ialah taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Tetapi adakah ini cukup untuk memuaskan golongan ahli bid'ah? Ya, kita mendapati bahawa ya, mereka sangat-sangat tidak senang. Justru mereka akan mencela ya para ulama, ya, mengatakan bahawa ya para ulama mereka perbahasan mereka lebih kepada hal-hal tauhid, sedangkan perkara tauhid ini sudah dipelajari ya sewaktu di sekolah rendah lagi. Apa yang perlu dibahaskan pada hari ini ialah tentang isu-isu semasa. Itu memang topik-topik kegemaran mereka. Isu-isu semasa. Apa si fulan buat, apa si fulan kata, apa si fulan tak kata. Ini yang nak dibahaskan. Ini yang nak disibukkan masyarakat dengannya. Apa kata dia ni, apa kata dia tu, ya, dilaga-lagakan orang, ya, perbalahan tentang hal-hal dunia, tentang hal nak merebut jawatan. Ini ya perhatian dan keutamaan mereka. Tetapi apabila para ulama ya tidak bersuara senada dengan mereka, maka mereka ya melemparkan pelbagai celaan dan gelaran, mengatakan bahawa ini adalah ulama pemerintah, ya, ini adalah ulama sekian-sekian, ya, dan sebagainya, ya. Jadi kita kena sedarlah tentang perkara ini supaya jangan kita terjebak dengan syubhat-syubhat tersebut. Baik, lihat ada perkara yang keempat, contoh bid'ah pada zaman ini. Bid'ah contemporary, bid'ah semasa terlalu banyak. Seiring dengan menjauhnya zaman daripada zaman risalah. Zaman risalah maknanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita semakin hari semakin jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyusutnya ilmu, yakni berkurangnya ilmu. Bila kurang ilmu apa jadi? Tersebarnya kejahilan. Banyaknya dai-dai, banyaknya penyeru-penyeru kepada bid'ah dan penyimpangan. Kita pun tuan-tuan merasa tidak senang apabila seorang tokoh besar datang ke negara kita baru-baru ni. Sedangkan tokoh itu adalah tokoh pemuja kubur Tegar, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, ini cabaran lah bagi kita, ya. Tokoh pemuja kubur Tegar, ya. Tanpa kita sebut nama lah, tuan-tuan mungkin dah tahu dah kot, ya. Kalau tak tahu tak apa, tak rugi pun. Tapi dia seorang tokoh pemuja Tegar, ya. Tapi lihat bagaimana dia diberikan sambutan yang sedemikian lah. Itu cabaran bagi kita. Tapi ini menunjukkan ya betapa besarnya cabaran yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini. Ketika mana boleh saya kata, tuan-tuan, berlakunya kekeliruan yang besar apabila tidak dapat membezakan antara tokoh kebenaran dan tokoh kesesatan. Betul atau tidak, tuan-tuan? Apabila perkara ini dah jadi kelabu, tokoh kesesatan dianggap sebagai tokoh kebenaran, sedangkan tokoh kesesatan ini diajak kepada apa, tuan-tuan? Dia bukan sikit-sikit. Dia nak mengajak masyarakat supaya pergi ke kubur. Dan memang itulah ritual tahunan dia. Saban tahun kena pergi ke satu tempat yang tertentu, tanpa saya sebut di sini, dan dia mengajak orang ramai pergi. Orang kena pergi jauh nun, bukan pergi ke Mekah Madinah. Alhamdulillah kita lihat Mekah Madinah pada hari ini bebas daripada benda-benda ni, betul? Ya, kalau satu ketika dulu mungkin, tapi pada hari ini tak ada. Dan memang tidak diberi ruang langsung untuk mereka nak melakukan benda-benda yang menyeleweng ni. Tapi kesudahannya masyarakat dibawa ke tempat-tempat yang tertentu
Dan pergi ke mana? Pergi ke masjid? Tak. Pergi ke kubur yang macam masjid. Subhanallah. Betul tak tidak, tuan-tuan? Pergi ke kubur yang macam masjid. Kalau kita tengok gambar tu kan, ini masjid mana ni? Ramai orang kan. Tapi bila tengok video, kalau tengok gambar nampak macam masjid. Tengok video, lain macam pula. Ada orang tengah pusing-pusing keliling masjid tu. Orang tengah tawaf keliling masjid. Sedar tak sedar, sebenarnya itu bukan masjid tapi kubur. Ya, dan apa yang sedang berlaku ialah orang tengah tawaf di keliling kubur berkenaan. Tapi siapa tokoh dia? Siapa yang penyeru dia? Ini yang datang ke negara kita ni lah baru-baru ni. Dia lah tokoh besar. Dia memang, saya ingat dia paling besar lah. Jadi dia bukan calang-calang. Ya. Cucu Nabi ke apa tak kira lah. Saya ingat Abu Jahal pun pakcik Nabi SAW. Tak apalah. Tapi ini cabaran. Tapi tuan-tuan, saya pernah hantar kat sebuah hantaran dalam media sosial tentang orang ini. Tapi dah lama dah, mungkin tahun lepas ke apa. Kerana ada satu video. Bagi saya ada dua video saya ingat yang mungkin kita boleh jadikan sebagai rujukan mudah lah. Kita nak kenal dia ni siapa, dia ni bawa pemikiran apa. Ada dua. Satu, dia tengah jadi imam. Ini tokoh yang datang baru-baru ni. Satu, dia jadi imam dalam solat tau. Di mana dia jadi imam? Dekat masjid tak mana-mana. Dan dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dia inna lillah, tuan-tuan. Al-Fatihah dia teruk sangat. Saya nak ajukkan pun kita tak berlaku adil dengan surah Al-Fatihah. Ini dibaca macam orang tak reti baca Al-Quran. Sedangkan ini adalah tokoh besar. Ya. Tak, masalahnya tak ada tajwid, hukum, makhraj, segala apa semua tutuhan semua kelang kabut. Ya. Jadi orang macam ni dia kalau tuan-tuan nak bayangkan, dia baca Al-Fatihah macam baca buku cerita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim. Ni apa ni? Kena baca secara lagu kan? Kalau baca Al-Quran kena ada tajwid, kena ada lagu. Kita kena cantikkan suara kita. Tapi ini tidak. Itu satu. Tapi ada satu lagi video yang mungkin yang memang lagi dahsyat. Video dia tengah ceramah, tiba-tiba dia berhenti. Tonton ya. Ini video, kalau tuan-tuan nanti boleh tengok kat YouTube. Dia tengah ceramah. Ya, ini video tengah tunjuk kat dia lah. Tiba-tiba dia berhenti dan dia tengok kat tepi. Mata dia terbeliak. Nampaklah mata dia terbeliak. Kita pun apa hal dia ni? Apa penyakit dia? Mata dia terbeliak. Dia diamlah beberapa saat, mungkin dalam 10 saat, ya, lebih kurang lah. Kemudian dia kata, sebentar tadi Nabi SAW datang. Tengah ceramah ni, tengah ceramah majlis selawat lah kot. Nabi datang. Itu ya dia terdiam, terbeliak tu. Sebab Nabi datang. Maksud, kiranya itu satu karamah besar lah. Wih, hebat sungguh. Tengah majlis selawat, Nabi sendiri datang. Dan ini bukan dalam mimpi. Secara jaga, tuan-tuan. Jaga. Tahu jaga? Maknanya bukan tidur. Ya, dia tengah ceramah, Nabi datang. Dia tengah tidur ke? Dia tengah mimpi ke? Dia nampak Nabi secara jaga? Secara jaga. Kalau isu mimpi jumpa Rasulullah, itu satu perkara. Boleh, kita kata. Tinggal lagi sifat-sifat tu kena tepat lah. Kalau nampak orang kulit hitam, itu bukan Nabi. Kan? Itu kalau mimpi. Tapi ini secara jaga, dia nampak Nabi SAW. Apa tuan-tuan? Tapi duka ceritanya, ramai yang percaya. Itu yang kita pun terpaksa lah sebutkan perkara ni. Kerana ramai yang percaya. Dan kesudahannya, bawa ke negara kita dan diangkat sebagai tokoh Islam satu dunia. Ada keluar macam keratan majalah ke apa. Si fulan tokoh ni lah. Orang kedua yang paling berpengaruh dalam dunia Islam. Saya ingat ni
Ni bohong besar ni. Tapi nak angkat dia lah. Tapi tuan-tuan, nak mengatakan betapa ya bila kita jauh daripada ilmu, ya, banyak diselubungi ya kekeliruan, kejahilan. Benda-benda macam ni boleh dijaja dengan orang Islam. Apa? Boleh nampak Nabi datang dalam majlis selawat. Sedangkan saya punya soalan satu je. Nabi datang, mata kau terbeliak saja ke? Mana ada? Bagilah salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia lupa bab tu. Itu nak kata orang bohong. Dia kadang-kadang dia boleh bohong satu benda, tapi banyak benda dia lupa. Nabi datang kau terbeliak aja. Bayangkan tuan-tuan, kita nampak bapak kita tengok je bapak kita. Bapak kita tengok kita tengok dia. Terbeliak. Ini anak yang berlaku baik ke? Pergilah salam dengan ayah, bagi salam ya. Kalau dah lama tak jumpa, peluk. Tak, ini jumpa Rasulullah, terbeliak aja tengok dia. Tapi masalahnya Nabi datang sekejap je, singgah je. Kenapa Nabi tak singgah? Duduklah sekali, bagi ceramah aja terus. Baru betul-betul karamah orang-orang. Tapi bohong, segala bohong. Dia nampak Nabi, tapi masalahnya orang lain semua tak nampak. Ini apa ni? Nabi hidup dalam alam halimunan ke? Macam mana? Dan kau pula boleh nampak orang halimunan yang kau kata Nabi dan sebagainya. Ini pembohongan atas pembohongan. Tapi masalahnya sebahagian orang percaya. Ini yang bahaya. Dan benarlah seperti yang kita lihat dibahaskan dalam perkara ini, ya, bahawa antara sikap ulama ahli sunnah ialah bahawa mereka menjelaskan tentang perkara-perkara bid'ah dan juga kedok-kedok ya mereka yang membawa bid'ah tersebut, supaya masyarakat Islam tidak terpedaya, tidak terpengaruh, ya, tidak terkena syubhat ya mereka ini. Saya nak sebut di sini tuan-tuan, siang tadi kan mengenangkan, saya ingat benda ni sangat kena dengan tajuk yang kita sedang bahaskan. Siang tadi antara apa yang dibacakan, saya baca kat sini ya tuan-tuan, dikatakan perbezaan adalah satu rahmat. Perbezaan adalah satu rahmat apabila diiringi ilmu dan adab. Betul ke tidak? Kita kena tegas, perbezaan tidak pernah menjadi satu rahmat. Kerana perbezaan lawan dia apa tuan-tuan? Perbezaan lawan dia apa? Kesepakatan. Kalau perbezaan satu rahmat, kesepakatan apa pula? Adakah kesepakatan satu azab? Jadi itu dah tak kena. Ya. Kemudian dikata, di samping itu juga Islam sangat menekankan adab dalam berbeza pandangan, berlapang dada walaupun berdepan dengan pendapat yang tidak sama. Ini kita kata perkataan ini kurang terperinci lah. Kerana bukan dalam semua perbezaan kita boleh berlapang dada. Berlapang dada maknanya kita toleransi lah. Sedangkan dalam perkara syirik, boleh tak kita toleransi tuan-tuan? Dalam benda syirik, benda khurafat, bolehkah kita toleransi? Bolehkah kita berlapang dada? Jadi ya, perkara ini perlu diperincikan. Jangan cepat menghukum dan jangan taksub dengan pandangan sendiri. Ini ada sudut benar dia, tapi ada sudut yang perlu dijelaskan. Sekiranya benda tu memang dah jelas menyalahi syariat, perlu tak untuk dijelaskan? Bahkan kita kata wajib untuk dijelaskan. Dan ini bukan soal cepat menghukum. Kalau sudah jelas menyalahi dalil, hal syirik, hal bid'ah, hal maksiat, ini perlu dijelaskan. Bahkan barang siapa yang berdiam terhadap benda-benda yang menyalahi syariat, dia dikatakan apa tuan-tuan? Orang yang berdiam terhadap kebatilan dikatakan apa? Syaitan bisu, kan? Melihat satu benda yang mungkar tetapi berdiam diri.
Itu bukan sifat seorang Muslim. Kemudian dia kata, kerana yang lebih penting daripada menang hujah ialah, tuan-tuan dengar, kerana yang lebih penting daripada menang hujah ialah menjaga hati dan persaudaraan sesama Islam, sesama Muslim. Saya ingat ini, kenyataan ini sangat-sangat mengelirukan. Kita kata apa yang penting ialah untuk ditegakkan kebenaran. Apa yang penting ialah mencari redha Allah. Betul atau tidak? Tapi dia kata kat sini menjaga hati. Kalau menjaga hati itu dah mencari redha manusia. Sedangkan antara redha Allah dengan redha manusia, mana yang kita kena dahulukan? Kita kata redha Allah, betul atau tidak? Tapi kalau orang marah macam mana? Kalau orang marah, kita kata itu di luar kemampuan kita. Kita tak boleh nak jaga hati manusia semua. Betul atau tidak? Bahkan dalam apa juga yang kita buat mesti akan ada orang marah. Lihat saja Rasulullah SAW. Bila Rasulullah berdakwah, ada tak orang marah? Apa tak adanya? Bahkan satu penduduk Mekah tu semua marah dia. Satu negeri Mekah semua marah kat Nabi SAW. Bahkan kesudahannya, kemuncaknya mereka nak bunuh Rasulullah. Jadi mana datang andaian kita kena jaga hati, ya, dan persaudaraan sesama Muslim. Ya, benar, dari satu sudut, ya, kita kena jaga persaudaraan sesama saudara Muslim. Tetapi dalam masa yang sama, perkara-perkara yang menyimpang perlu dijelaskan. Dan kita setujulah kena dijelaskan dengan adab, kena dijelaskan dengan ilmu. Ya, tetapi jangan sekali-kali kita memilih jalan untuk berdiam diri, kerana itu tidak patut, kan? Kemudian dia kata, oleh itu amat malang jika umat Islam hari ini hanya sibuk memberi perhatian kepada perbezaan pandangan yang hanya akan membawa kepada kerugian. Dia kata amat malang. Lihat, ini syubhat. Bagi saya ini syubhat. Menjelaskan tentang kesalahan dan penyimpangan dianggap sebagai sesuatu yang amat malang, ya, dan dianggap sebagai sesuatu yang akan membawa kepada kerugian. Subhanallah. Jadi ini bagi saya adalah satu yang mengelirukan. Bahkan perlu diperincikan. Akhirnya kita kena bezakan, tuan-tuan. Perbezaan dia ada dua. Satu, perbezaan yang kita boleh berlapang dada. Ada perbezaan yang kita tidak boleh berlapang dada. Perbezaan yang kita boleh berlapang dada ialah perbezaan dalam hal-hal ijtihad. Apa itu hal-hal ijtihad, tuan-tuan? Hal-hal yang tidak ada nas yang jelas, ya. Seperti mana dalam bab muamalat. Pada hari ini ada banyak saja hal-hal muamalat yang baru, yang melibatkan teknologi dan sebagainya. Mungkin akan ada perbezaan pandangan. Dan kita kata mengenangkan bahawa tidak ada dalil yang jelas, ya, dan seumpamanya, maka kita kata ada ruang untuk nak berbeza pandangan. Ada pun perbezaan yang kita tak boleh nak berlapang dada. Apa dia? Perbezaan yang ada nas. Perbezaan ada nas. Dan saya nak contoh yang memang kita nak kena selalu sebutlah. Dalam bab bid'ah, ada nas atau tidak, tuan-tuan? Ada nas atau tidak? Ada nasnya. Kata Nabi SAW, wa kullu bid'atin dalalah. Dan semua berbid'ah adalah sesat. Ini Nabi SAW kata. Ada nas atau tidak? Jadi mereka yang kata sebaliknya, mereka yang kata bahkan buka semua bid'ah sesat, perkataan mereka menyalahi nas atau tidak? Menyalahi nas secara jelas, tanpa ada sebarang kesamaran. Maka adakah pandangan mereka boleh diraikan? Kita kata kalau dah menyalahi nas, apatah lagi amalan-amalan mereka jelas-jelas menyalahi sunnah Nabi SAW. Sunnah yang perkara yang Nabi tak pernah buat. Dan mereka sendiri mengaku. Kalau mereka jahil, itu satu perkara lah, kita kena jelaskan lah. Tapi dalam keadaan mereka sendiri mengaku Nabi tak pernah buat. Tapi mereka bertapi-tapi. Tapi apa salahnya? Kita kata perbezaan yang macam ni, perbezaan yang menyalahi nas, itu kita tak boleh nak. Macam mana kita nak berlapang dada ketika mana pendekatan mereka jelas, ya, menyalahi
nas, menyalahi dalil, menyalahi sunnah Nabi SAW, maka dalam keadaan itu kita kena bantah dan kita kena nyatakan penyimpangan itu berdasarkan dalil. Jadi kita memang setujulah, kita kena secara beradab, jangan dengan mengungkapkan kata-kata kesat, maki dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu memang betul lah. Tapi kemudian dikata apa? Apa yang lebih penting, carilah titik-titik persamaan ke arah memajukan umat Islam dalam segala aspek, supaya umat ini tetap kuat. Jangan biarkan perbezaan pandangan memecah belahkan saf, sedangkan musuh bergembira melihat kita berpecah. Sekali lagi saya melihat ini semua syubhat. Tuan-tuan, adakah kita boleh bersatu di atas kebatilan? Kita abaikan perkara-perkara yang menyimpang. Kita kata asalkan kita Islam, tak kiralah engkau ikut mazhab apa, engkau ikut aliran mana, walau sesesat mana pun aliran itu, kita kata tak apalah asalkan engkau Islam. Adakah itu kesatuan yang kita nak? Kesatuan dalam keadaan masing-masing setiap kelompok berbeza-beza. Adakah kita nak bersatu dengan orang Syiah? Oh, orang Syiah tak boleh. Tapi dia mengucap dua kalimah syahadah juga. Maksudnya apa prinsip kita kat sini? Apa kaedah yang kita nak gunakan kat sini? Sedangkan di sini dikata jangan biarkan perbezaan pandangan memecah belahkan saf. Biar orang Syiah boleh kita nak bersatu. Orang-orang tarikat dengan segala macamnya, dengan segala apa amalan yang menyesatkan, adakah kita nak kata jangan biarkan perbezaan memecah belahkan saf kita? Maksud di sini tuan-tuan, kita kena tegaskanlah bahawa tidak ada kesatuan kecuali kesatuan di atas kebenaran. Dan kebenaran itu apa tuan-tuan? Kita ada kebenaran itulah apa yang berpaksikan kepada tauhid, menjauhi syirik, dan kebenaran itulah apa yang berpaksikan kepada sunnah, menjauhi apa? Menjauhi bid'ah. Sedangkan kita kena tegaskan juga bahawa segala asbab perpecahan dikembali kepada dua ni. Perpecahan dia kembali kepada syirik dan kembali kepada bid'ah. Jadi selagi mana kita tidak membantras benda ni, macam mana kita nak bersatu? Kan? Macam mana kita nak bersatu dengan orang yang bergelumang dengan syirik, bergelumang dengan hal bid'ah segala macamnya? Dan kita maklumlah bahawa benda-benda ni semua ada tingkatan-tingkatan dia. Ya. Kemuncaknya ialah syirik yang jelas, tawaf keliling kubur, pergi ke kubur tertentu nak beriktikaf, bercakap dengan orang yang mati, minta hajat dengan orang mati. Ini kita kata syirik yang jelas. Bid'ah pun ada tingkatan-tingkatan dia. Tapi adakah kita nak anggap ini semua hanya perbezaan yang kita kena berlapang dada dan sebagainya? Kemudian dia kata kesatuan hakiki hanya akan tercapai apabila kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Ini minta maaf saya tak dapat nak braille. Kesatuan hakiki hanya akan tercapai apabila kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ini tak tepat. Kesatuan hakiki akan dicapai apabila kita realisasikan tauhid dan kita berpegang teguh dengan sunnah. Seperti siapa? Seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan masyarakat jahiliyah berpecah pada mulanya, betul? Tapi akhirnya Rasulullah berjaya menyatukan mereka. Rasulullah menyatukan mereka dengan apa? Akhirnya Rasulullah nyatukan penduduk Madinah, Rasulullah satukan penduduk Mekah. Rasulullah satukan dengan apa? Dengan retorik, kata-kata manis. Oh, janganlah berpecah, ayolah kita bersatu. Yang musuh kita Rom, Parsi nak memusnahkan kita. Adakah Rasulullah menyatukan mereka dengan itu? Tidak. Bahkan Rasulullah telah menyatukan mereka dengan tauhid, dibantar segala hal syirik, dan Rasulullah telah satukan mereka dengan sunnah, dengan dibantar segala hal bid'ah. Kesatuan hakiki hanya akan dicapai apabila kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, menjaga adab dan akhlak, dan menjauhi segala bentuk penyelewengan. Ini disebut pula menjauhi segala bentuk penyelewengan. Tapi kena sebutlah apa penyelewengan yang dimaksudkan. Kena sebutlah syirik, bid'ah. Tapi saya ingat mati dia takkan sebut bid'ah ni. Menjauhi segala bentuk penyelewengan,
dan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Sama-sama kena perincikan supaya orang faham. Hanya dengan cara ini kita mampu menikmati keharmonian dan berdepan dengan perbezaan. Pun kita kata kita nak kena cari redha Allah. Keharmonian apa yang kita nak cari kalau tidak ada keredaan Allah, ya? Ini apa yang dapat saya sebutkanlah kat sini. Saya ingat sekadar itu, tuan-tuan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.